Ramadan yang sihat datang daripada dapur. Okay, first kali kena rancang menu Ramadan anda apa. Lepas tu stock up dapur ikut menu Ramadan anda. Okay, sebab apa? Perancangan yang betul akan bantu kita untuk tidak makan di luar kawalan. Okay, rancang menu untuk sahur dan juga berbuka yang simple, sihat dan juga cepat. Fokus pada makanan yang kenyang lama macam protein, karbo kompleks, good fat dan juga fiber. Okey, macam saya sendiri personally, saya dah 7 tahun bersahur dengan Herbalife Nutrition. Untuk menu berbuka pula, kita boleh siapkan bahan cepat-cepat. Okey, kita boleh siapkan bahan di hujung minggu untuk 1 minggu terus supaya kita ada masa yang lebih, kita ada jimat masa kat situ dan kita boleh juga jimat energi kita untuk minggu tersebut. Okey, so kita dah siapkan semua bahan masak. Nak masak tinggal ambil je. Ingat, kalau kita dah ready daripada awal, jadi mudah untuk kita konsisten makan sihat sepanjang Ramadan ni. Hai, saya Nini. Saya adalah seorang coach pengurusan berat badan. Saya dah 7 tahun bantu wanita dekat luar sana turunkan berat secara sihat dan juga berkesan. Dan saya sendiri dah lost 20 kilo. Okay. So, follow saya untuk more tips permakanan dan more tips turun berat ketika bulan Ramadan.